Betul lah, tengok Jepun tu sebagai idola dalam melahirkan player bola. Mereka ni degeruni bukan saja di Asia tapi dunia sekalipun. Walaupun tanpa naturalisasi. Ni jangan kira lah yang projek dia yang tahun 2000 dulu dia pernah ambil. Bermakna projek dia tu betul-betul berjaya. Nak banding dengan kita, budaya hidup langit bumi. Budaya kerja langit dan bumi. Disiplin diri lagilah langit dan bumi. Jepun, orang lelaki yang bekerja, jika balik awal ke rumah, umpama hilang maruah. Kita, selagi ada masa, menyelinap hilang, masuk gua masing-masing. Lepas tu jual nama anak bini. Nak balik awal punya pasal. Belakang start kereta, update story. Indahnya ciptaan Tuhan kat sekian-sekian tempat. Jepun, siapa datang kerja awal akan park paling jauh untuk mudahkan urusan kawan yang datang lambat, supaya yang lambat akan boleh cepat masuk kerja. Kita, siapa datang lambat, park merata-rata atas divider celah pokok menjalan. Double, triple park. Suka mak bapak lah. Untung nasib baik dapat package tarik handbrake lagi. Jepun, lintas jalan hanya dekat zebra line. Bila sampai hujung, tunduk hadap kenderaan tanda terima kasih. Kita lintas jalan selagi ada celah menyelit kita salit. Udah rupa kambing pulang petang, habis buka link macam-macam. Bila melintas pula mengalahkan yang tengah pakai baju tebal anti bom. Gunakan panca indera ke-6, macam kompom-kompom je orang semua nampak dia melintas tengah alam. Langsung tak pandang dah. Macam masing-masing tengah pakai tu, penangkap leher hospital tu. Jepun, satu perkhidmatan kereta api menangguhkan untuk menamatkan operasi di sebuah kampung yang semakin tiada orang kawasan tu. Hanya kerana seorang budak sekolah yang hari-hari naik kereta api tu nak ke sekolah. Satu orang budak sekolah punya pasal, satu gagasan kereta api tu tangguh nak tamat operasi. Kau bayangkan, bukan sehari dua tau, bertahun-tahun. Sampailah budak tu graduate. Baru dia tutup laluan tu dan digazetkan untuk tutup selama-lamanya stesen tu. Bayangkan lah. Tak boleh lawan. Kita kalau dululah punya banyak kereta api tak ikut masa. Dengan delay macam naik flight. Dululah, sekarang tak tahulah, aku dah lama dah tinggalkan dunia kereta api ni kan. Jepun, naik eskalator, duduk sebaris je. Kalau tak belah kanan, belah kiri. Kita naik eskalator, kalau nak cepat, kau macam terpaksa lalu dekat celah-celah kon tu. Lama ambil lesen B-full tu. Kalau hard couple tu pula, kalah-kalah Kajol dengan Syaruhan. Kalah-kalah Rose and Jack yang tenggelam tu. Laila dan Majnun yang gila tu. Kalau tak. Kan? Jepun dalam train, dalam bas, dalam teksi, buka buku, baca. Kan? Buat benda yang berfaedah. Kita bersembang macam orang pekak, jerit-jerit, tergelak-gelak, silap-silap situ juga pacak kamera, buat konten bodoh. Bukan bola Jepun ni dididik ala-ala tentera dengan rejim latihan gila-gila punya. Kita kena maki sikit, minta cuti healing, me time. Plus bila jurulatih tak ada pula, mangka terdarah macam baru balik perang dalam bulan puasa tu. Cheese! Jadi apa yang Jepun tak boleh nak kalah kita? Kalau kau tengok lah dalam FB ke dalam mana yang baca komen-komen, alasan apa? Politik lah, kroni lah, kelab-kelab tak unite lah, haters dalaman lah, anak raja kacau lah, tak ada padang lah. Itu semua alasan tu, semua yang bawah hamnya. Cerita dia, kualiti hidup dan amalan orang kita tu sendiri memang jauh terkera belakang dah nak banding Jepun tu. Jangan kata Jepun, jika nak banding dengan pasukan Malaysia yang layak Olimpik dulu pun, langit dengan bumi dari semua segi. Kadang-kadang tak semua benda kita nak kena suap. Diri sendirilah yang ubah sikap dengan perangai. Kau bagilah sekolah ni pun yang melatih, boleh letih je lah. Baik dalam bola atau apa pun lapangan. Sememangnya mentaliti kita ni tak terlawan dengan orang-orang dulu. Apalagi orang luar sana. Itu hakikatnya. Mana suatu ketika dulu kita ni sebaris dengan Jepun, Korea, Arab Saudi. Selaku antara gegasi Asia ni. Satu lagi memang dah genetik. Pemakanan, cara hidup orang kita ni tak beri kelebihan sebenarnya untuk kita bersaing di peringkat tertinggi. Melainkan perlu ada komitmen yang tinggi dari setiap orang. 2 atau 3 kali ganda lebih daripada Jepun dengan Korea tu. Bermakna kita perlu 2 langkah ke depan, 2 step berlari ke depan untuk sama dengan mereka. Tu bukan potong lagi, tapi untuk sama je. Tak ada lain lah selain kerja kuat tu je lah. Kan? Orang dulu memang kerja kuat sungguh untuk dapat layak ke Olimpik tu pun dulu jenuh. Dulu penuh dengan latihan keras, rejim untuk bina fizikal, latihan dan komitmen sendiri tu. Turun awal, walau tanpa jurulatih. Bukan macam sekarang semua nak bersuap, dah lah training masuk dalam gym elok, duduk dalam aircon. Orang dulu semuanya manual, semuanya natural kat luar sana tu. Malah lebih mengaibkan generasi sekarang. Mereka semua dulu part time je main bola. Bayangkanlah. Jadi terimalah hakikat. Oh ya, satu je yang Jepun tak boleh kalahkan Malaysia. Yang kita lebih hebat daripada mereka. Apa dia? Hanya memalsukan dokumen yang buatkan Jepun respect kita. Sebanzai-banzai, se-yakuza-yakuza diorang pun tak boleh lawan kehebatan kita dalam bab. Stay di Malaysia.